Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Bazila binti Rosli, nombor matrik 1241068. Saya akan memberi ulasan terhadap sebuah muzik video yang bertajuk Buta, iaitu hasil kerjasama antara kumpulan Kalibaskers dan penyanyi terkenal iaitu Faizal Tahir. Lagu ini diterbitkan sekitar tahun 2018 dan merupakan salah satu karya yang mendapat perhatian ramai kerana mesejnya yang sangat mendalam serta penyampaian yang sangat menyentuh jiwa. Dari sudut latar belakang pula, Kalibaskers merupakan sebuah kumpulan muzik yang dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai kekurangan dari segi penglihatan. Namun begitu, mereka membuktikan bahawa kekurangan fizikal bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya seni yang berkualiti dan bermakna. Faizal Tahir pula tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air. Beliau dikenali sebagai penyanyi dan komposer yang sering mengetengahkan karya berunsur nilai kemanusiaan dan semangat perjuangan. Apa yang saya boleh ulaskan watak Faizal Tahir di dalam muzik video ini ialah beliau seorang watak yang sedang mengalami tekanan emosi yang mendalam berdasarkan beberapa perlakuan simbolik yang dipaparkan dalam muzik video. Sebagai contoh, terdapat babak di mana Faizal meletakkan keretanya di ruang khas untuk orang kurang payah. Satu tindakan kecil membawa makna besar. Ia memberi gambaran bahawa watak ini sedang hanyut dalam kekeliruan dan tidak lagi sensitif terhadap nilai dan batas moral dalam masyarakat. Tindakan itu bukan semata-mata soal melanggar peraturan, tetapi menjadi simbol kepada kealpaan diri dan hilangnya empati akibat tekanan yang semakin menghimpit. Selain itu, terdapat babak di mana beliau membuang tim kosong dan menolak seorang lelaki tua. Tindakan ini bukan dilakukan dalam konteks keganasan, tetapi lebih kepada satu luahan tekanan jiwa yang sedang meledak secara senyap. Watak Azmi Kalibaskers pula menampilkan sisi manusia yang tenang dalam pergolakan, seolah-olah sedang menahan diri daripada terjerumus lebih jauh ke dalam kemurungan. Azmi digambarkan berjalan perlahan-lahan dalam suasana gelap dengan ekspresi yang kosong tetapi penuh makna. Dia kelihatan seperti orang yang sedang mencari makna atau jalan keluar, tetapi masih memilih untuk bertahan. Apa yang membuat saya tertarik dengan muzik video ini apabila dua watak itu bertemu. Apa yang menjadikan babak ini lebih mendalam ialah apabila ia disambung dengan satu imbas kembali ke zaman kanak-kanak. Dalam suasana kelam dan sunyi, ditunjukkan dua orang budak lelaki, seorang yang kelihatan terluka emosinya dan seorang lagi yang buta tetapi tenang. Kanak-kanak buta itu menghulurkan tangan kepada kawannya, memberi sokongan dengan cara yang paling jujur dan tidak menghakimi. Di sinilah kita mula sedar bahawa kedua watak ini sebenarnya pernah berkongsi hubungan yang bermakna sejak kecil. Zaman imbas kembali ini bukan sahaja mengukuhkan emosi penonton, tetapi juga memberi perspektif baru tentang kenapa pertemuan mereka ketika dewasa itu sangat signifikan. Ia seakan-akan menunjukkan bahawa kebaikan yang kita pernah terima di masa lalu tidak pernah hilang begitu saja, dan hubungan yang tulus akan sentiasa mencari jalan untuk bertahap kembali, walaupun selepas bertahun-tahun terpisah oleh keadaan hidup. Saya berpendapat bahawa muzik video ini telah berjaya menyampaikan mesejnya dengan baik. Namun begitu, dari sudut cadangan, saya berpendapat mungkin muzik video ini boleh ditambah sedikit elemen pencahayaan serta latar lokasi juga boleh diperbagaikan bagi memberi kontras emosi dan menunjukkan perkembangan watak dengan lebih visual. Namun begitu, pendekatan minimalis yang digunakan telah memberi impak yang kuat dan sesuai dengan tema lagu ini. Secara keseluruhannya, saya melihat muzik video Buta ini sebagai satu karya yang wajar dihargai, bukan hanya dari sudut persembahan seni tetapi juga dari sudut nilai kemanusiaan yang cuba diketengahkan. Gabungan antara muzik, visual dan emosi telah menjadikannya satu pengalaman seni yang memberi kesan mendalam kepada penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.